Rasanya nih bos, mantap kali oke konten kita mereka. Mantap kali oke konten kita mereka lah kita nak buat konten gitu. Kita nak buat konten trend juga, and trend yang viral juga dekat kita, and jadi kita nak cuba buat. And betul kita tengok betul jadi ataupun tidak. Yang trend ada kena tulis sis tu, betul dia macam tu lebih karton gitu, okay? And karton yang ni kat tepi ni, karton tu betul ke tak, and kita nak cuba try jadi ataupun tidak, okay? Macam kalau pemas tengok betul-betul korang waktu jadi ke tak, kita nak try buat jadi ataupun tidak, faham tak? Yang ada trend ke trend yang macam orang sis tu dia tulis karton lagi tu, kita nak cuba buat menggunakan telefon ni. Itulah. Tanpa melangkah masa, kita tak ada nak melangkah masa lah sebabnya kita tak ada kejap yang ni. Dan dah saya tengok post video, dia kelang slow lah sikit. Okay, and kejap kita buka dulu TikTok. And kita nak try saya je, sebab tak malah. Maaf kalau lighting kurang sikit sebab hujan. Terpaksa guna spotlight lama serah balik. Okay, and kita akan cuba try jadi ataupun tidak. Sekejap. Sabar dulu. Okay, and tanpa memang masa, jom kita mula. Saya nak cari dulu kejap, and saya akan letak dekat tepi ni nanti. And let's go. Okay, sekarang ni, saya akan cuba rakam screen, and kita try cari lagi, okay? And kejap, sabar. Okay, 3, 2, 1, sabar. Okay, masa dah dekat tepi ni, okay, sekarang ni kita akan cuba tulis tu. Asyik ada cuba sis tadi. Kita cuba dah sis kan tu Zootopia 2 tu, sekarang kita cuba tekan. Kalau kata tekan dia ketubik apa tu, kata tepi karton tu kan, yang kita cuba tekan, and jom kita sama-sama kita tengok betul ke tak orang buat tu. Mesti kalau tak sabar kan, tak sabar dah tu. Okay, jom kita try tekan dulu. 1, 2, 3. Cedera sikit takut. Tak jadi bom. Jadi tak jadi pun. Tapi tak. Sumpah lah ya saya. Betul dah. Tapi masalahnya kita tubik pun. Kita cari benda ni lah, karton ni lah, tubik kata kita tulis Zootopia 2 ni. Yang kita ditubik kan. Tak ada pun. Cerita dia adalah cerita dia adalah kau tunggu berapa karton dia rasa yang syari tadi karton yang ni lah, tapi karton ni tak ada. Karton ni dia fikir dia macam tu di TikTok tu, dia macam orang buat kan kita rasa tu. Ni Asyik tu ada. Cari trend dalam TikTok ada karton. Macam tu lah tulis kita aku kan super contoh dia saya cari. Mana okey? Sebabnya saya baca slow sikit sebab video post untuk korang tu mengambil masa yang tinggi, okay? Baru okey sekarang, saya macam tak okey lah. Kejap saya nak tunggu kejap. Sabar kejap. Ini tak ada lain pula dah. Okay, kejap sabar. Karton dia bawah tu gitulah. Okay, sekarang ni kita kena berhenti dulu kejap sebab tempat saya tak ada boleh panggil, tak ada internet, slow sikit sebab hujan, slow sikit. Boleh lah. Dia tak boleh berhenti lah, kita sambung saya lah. Okay, kejap. Ni dia trend Cinderella tu kan. Dia Cinderella tu. Jadi kalau kita sis video saya tu bikin ni lah. Tapi saya buat tak ada betul-betul tadi. Ni saya tak try lah. Kita try yang okay, kejap. Ni. Habis ni jaga. Okay, gitulah sebab tak jadi. Kejap saya nak cari yang tu contoh dia kejap. Aku tunggu kejap. Saya cari dulu kejap, kita tunggu kejap. Saya contoh dia kejap. Sekarang ni saya cuba cari, tiba-tiba jadi delay pula tu.
Sepatutnya kalau ada cerita catering tu orang buat yang macam tulis ses gitu, lepas itu ambil karton gitu. Okay. Tapi jadi tak ada pula dia wash lah ni. Jadi baru ni buat hilang pula dah. Tak ada korang. Dia macam contoh dia gini lah. Contoh dia gini. Tapi dia karton yang saat ni. Ni. Jadi tu ambil kita. Tapi kita terasa saat ni karton contoh karton tu tak ada. Mak bawa saya tengok ada karton tu. Tapi sebenarnya saya cuba dia sis tu tak ada. Mungkin kita dah cuba dah. Mungkin kita cuba. Ni nama dia geng gitu. Nama cerita dia yang kita terasa. Tak tu ambil pun. Dia pakai macam tu ambil. Karton gitu tu lah. Tak apa. Mana korang lain slow dah. Kita nak cuba. Sebab tak jadi pun. Tapi tak tahu lah takut sampai tali puasa lah. Kau kata kau boleh cuba dekat rumah juga. Kau tengok dulu konten ni. Kau search dulu tu nama dia. And lepas tu kau tengok. Pengasal buat dah ni. Tak tahu baik pun. Sebab kita lain kau tak tahu lah. Sekali kita buka pun tak ada lain kau tahu lah. Kalau jumpa kita search tekan. Kita di blog tu ambil karton kan. Karton yang 2 kat belah. 2 kat belakang. Pula. 2 karton tu. Pengasal buat tu. Tapi tak ada. Cuma tu ambil nama TikTok dia. Yang TikTok karton ni je. Biasa contoh pilih. Tahu apa biasa cuba tu cari contoh tu sebetulnya orang boleh cuba buat dekat rumah juga. Okey, dah share kongsi, saya cuba buat. Tapi tak jadi kau boleh cuba juga try dekat rumah. Takut jadi tapi orang bisa lagi kau hebat lagi kau boleh cuba buat. Okey. Dan sekarang ni kita dah cuba dah buat saya contoh untuk orang buat dekat rumah. Okey. Tunggu kejap saya nak cari contoh dah. Kita dah cuba buat sekali tapi tak jadi. Kalau boleh cuba buat dekat rumah juga. Tapi saya nak cari contoh dia dulu. Kau tunggu kejap. Okey, sekarang ni itulah kita dah cuba saya contoh tak jumpa pula dah. Tapi korang boleh tengok juga contoh dari TikTok tu. Dia macam kita search lagi dekat ruangnya search ni. Lepas tu tulis cerita karton tu kan. Lepas tu macam Cinderella kan tu. Cinderella kita pengasal cari cerita karton tu. Lepas tu terlalu tulis lain tapi tak naik pun tak jadi pun. Yang kalau tengok dekat TikTok tak ada cuba buat tapi tak jadi boleh depot. Siapa tak tahulah takut sampai depot Ashraf tak tahu ke. And kalau korang cuba juga berminat nak buat juga supaya Ashraf ni nak tahu ada betul-betul tubik ke dekat sesuangnya TikTok tu. Korang boleh cuba juga buat dekat TikTok korang. Okay. Sebab TikTok Ashraf cuba sis dah tu. Cerita karton hak ni. Lepas tu kita tubik kamu cuba TikTok lah. Tubik TikTok dia video-video lain. Gitu tak tubik karton supaya dengan yang orang buat ramai-ramai buat tu. Cuma itu cerita karton dia sebab saya tulis ni cerita karton dia je. Saya nak cari gambar orang buku tu tubik karton tiba-tiba kita tak tubik. Tak jadilah tempoh saya ni. Kita tahu lah aku tapi tak ada tak tahu. And saya cuba dah buat tapi tak jadi di tempoh Ashraf. And ni adalah konten spontan. Jadi cuma konten kita nak tahu betul atau tidak ya. Tapi saya cuba buat tempoh Ashraf tidak. Kalau boleh cuba buat kat rumah juga menggunakan telefon masing-masing lah. Kalau boleh guna juga telefon orang dekat rumah tu, cuba buat jadi ke tak. Kalau jadi korang tulis karton ni, tubik karton tu di skrin telefon korang dengan tiba-tiba, korang boleh komen dekat ruangnya, komen banyak-banyak, okey? Asyik nak tahu betul ke tak jadi, pasal telefon Ashraf tak jadi. Asyik cuba buat ni untuk cuba korang juga buat sama dengan Ashraf, okey? Itulah. Saya minta maaf sebenarnya tak boleh pun tubik karton tu sebenarnya tahu lah betul ke tak. Tapi kau boleh cuba je dekat rumah buat juga. Buka je TikTok pada search karton tu tak tubik tak super dengan trend baru-baru ni ada buat tu kan. And tak tubik Ashraf buat tak boleh. Tempat Ashraf buat tak boleh. And kau cuba buat boleh buat. Korang boleh cuba juga dekat rumah buat okay. And sampai sini lah konten kita pada ni. Saya minta maaf konten lah konten yang spontan. Kita nak membuktikan karton yang kita tulis dalam search TikTok tu tubik ke tak sebenarnya. Tapi Ashraf tempat Ashraf tak boleh. Tapi saya tak tahu lah tapi korang jadi ke tak. Kau boleh cuba juga dekat rumah sebenarnya. Okay. Saya minta maaf kalau konten ni sangat spontan. And konten tak tahu berapa sebenarnya. Ni adalah konten yang asyik nak cuba je. Jadi kita tu kita fikir. Tak fikir pun tapi gitu. Kalau korang nak cuba buat dekat rumah. Kalau boleh cuba jadi ke tak karton tu tubik. And saya minta maaf konten lah konten yang spontan je. Sebab kita nak cuba trend-trend dekat TikTok. And cubalah. Asyik buat dekat YouTube. Sampai sini lah konten kita pada kali ni. Saya minta maaf kalau konten ni macam konten tak tahu apa. Saya minta maaf. Adalah konten yang file suka-suka je. Kau cuba juga kat TikTok. Saya berkongsi dengan korang untuk cuba main pemain ni. Okay. Sampai sini lah konten kita pada kali ni. Sebelum jadi pun tu tekan button like, share, komen, subscribe. Kita jumpa di next content. Share ni bos.
Mantap kali. Saya minta maaf kalau konten ni banyak kekurangan. Okay? Bye-bye. Jalan buru-buru kita pelan-pelan.